Mohamed Salah Hamid Mahruz Ghali, yang biasanya dikenali sebagai Mohamed Salah atau Mo Salah, dilahirkan pada 15 Jun 1992 di Nagreg, Mesir. Ialah seorang pemain bola sepak profesional Mesir yang diraikan di peringkat global. Dianggap secara meluas sebagai salah seorang pemain terbaik di dunia dan salah seorang pemain bola sepak Afrika terhebat sepanjang zaman. Beliau terkenal dengan kelajuan luar biasa, penyudah yang klinikal, kemahiran menggelicik yang luar biasa, dan keupayaan menjaringkan gol yang prolifik. Beliau terutamanya bermain sebagai sayap kanan untuk kelab Liga Perdana Liverpool FC dan mengemudi pasukan kebangsaan Mesir. Salah memulakan kejayaan seniornya pada tahun 2010 dengan kelab Mesir El Mokaulun sebelum berpindah ke Eropah, bermain untuk Basel, Chelsea, Fiorentina, secara pinjaman, dan Roma. Semasa di AS Roma, beliau benar-benar menyelah, mempamerkan kehebatan menyerangnya, yang membawa kepada perpindahan pentingnya ke Liverpool FC pada tahun 2017. Tempohnya di Liverpool adalah sangat luar biasa, menjadikannya salah seorang penyerang paling dominan dalam Liga Perdana. Pencapaian utama dan sorotan bersama Liverpool termasuk 1 gelaran Liga Perdana 2019-20, menamatkan penantian 30 tahun Liverpool. 1 gelaran Liga Juara-Juara UEFA 2018-19. 1 Piala FA, 1 Piala Liga, 1 Piala Dunia Kelab FIFA, 1 Piala Super UEFA. 3 kasut emas Liga Perdana 2017-18, 2018-19, 2021-22. 1 anugerah pemain terbaik PFA 2018. 1 anugerah pemain bola sepak terbaik FWA 2018. Memecahkan banyak rekod penjaring gol untuk Liverpool dan Liga Perdana. Di peringkat antarabangsa, Salah adalah kapten dan penjaring terbanyak sepanjang zaman untuk pasukan kebangsaan Mesir. Beliau telah memimpin negaranya ke final Piala Negara-Negara Afrika 2017 dan Piala Dunia FIFA 2018. Penampilan Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun. Legasi Mohamed Salah ditentukan oleh konsistensi penjaringannya yang luar biasa, impak mendalamnya terhadap kejayaan Liverpool baru-baru ini, dan statusnya sebagai wiranegara serta figura inspirasi bagi berjuta-juta orang di seluruh Afrika dan dunia Arab.